Tiga jenama tayar yang paling sesuai untuk kereta Myvi, guys. Okey guys, hari ni Wan Cina nak cerita sikit pasal tiga jenis tayar yang paling sesuai untuk kereta Myvi. Okey, di depan Wan Cina ni ada tiga contoh saiz 15 tetapi ada juga untuk 14. So, korang yang pakai 14 inci tu jangan risau. Ada juga tayar ini untuk saiz 14 inci. Tayar yang pertama kita cakap ialah Hankook dulu. Okey, 435 Hankook Kinergy Eco 2. Okey. So, tayar ini sangat sesuai untuk korang pakai kalau korang pakai dekat-dekat saja ataupun biasa-biasa saja sebab tayar ini sangat tahan lama. Yang pertama, yang kedua, tayar ini sangat mampu milik harga dia. Okey, potong air pun okey juga sebab tiga longkang yang besar ini okey untuk potong air. Kita bergerak kepada tayar yang kedua iaitu tayar Toyo Proxes CR1. Okey. Untuk korang yang pakai biasa, nak lebih senyap sikit, nak lebih selesa sikit, bolehlah ambil tayar ni sebab apa? Tayar ni bunga dia kita boleh nampak memang halus lah. Halus dan juga potong air sebab ada tiga longkang juga. Tapi nak sangat bagus memang tak adalah. Biasa-biasa ada juga. Okey. So tayar yang ini halus ini memang sangat senyap untuk berjalan korang lah. Tayar jalan Malaysia ni kan kasar sikit kan. So kalau kita pakai tayar yang halus sikit memang sesuai lah untuk jalan Malaysia. Okey. Tayar yang ketiga adalah Bridgestone Tekno. Okey, Bridgestone Tekno adalah tayar entry level untuk tayar Bridgestone. Okey. Untuk korang yang pakai biasa-biasa bawa pergi kerja ataupun beli sayur, memanglah boleh ambil tayar ni sebab apa? Harga dia sama juga, mampu milik macam dua tayar ini dan juga tayar dia bunga dia halus juga. Okey, memang senyap selesa untuk perjalanan korang. Okey. Tiga tayar yang berjenama ini adalah tayar yang Wan Cina rasa paling sesuai untuk kereta Myvi, tetapi tayar kereta Myvi tak apa. Okey, tiga tayar ni adalah tayar yang Wan Cina rasalah paling sesuai untuk kereta Myvi, tetapi dengan syarat korang bawa kereta tu santai-santai ataupun bawa biasa-biasa saja, slow-slow pergi kerja ke, pergi beli sayur ke, dekat-dekat ataupun sekali-sekala balik jalan jauh memang tak ada masalah. Tapi korang yang nak santai performance, nak kau-kau senyap, kau-kau performance itu memang taklah, ada banyak tayar lagi. So itu sahaja untuk video kali ini. Kita nak cerita sikit pasal tiga tayar yang paling sesuai untuk kereta Myvi yang bawa biasa-biasa saja. Kalau korang suka video kali ini, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.